Hari ni Ida nak review jujur pasal Nova 250 ni sebab Ida pun dah pernah naik dah. Sebelum ni ada je abang-abang kata Ida review tak jujur lah apalah sebab benda tak pernah rasa. Ni benda dah rasa, bolehlah kita review. First, mari tengok dekat bawah seat dulu. Bawah seat dia tak luas. So kalau hampa nak letak helmet, biji helmet je yang lepas. Kalau jalan jauh, salah seorang tu duk nak kena galah helmet agak renyah sikit. Yang kedua, dari segi penggunaan minyak. Ni dah nak cerita. Daripada Penang pi Tapah naik Cameron Highland. Dari Cameron Highland turun Simpang Pulai, singgah Kuala Kangsar, balik Penang. Minyak RM34, 3 kali isi je. Jimat ke dok? Tapi tak tahulah kalau 30 lebih tu. Asalnya okey lah kan. Yang ketiga, tahap keselesaan dia. Dia punya seat ni hampa duduk sejam pun tak rasa lengung lagi weh. Subtank dekat belakang pun ada. Kalau hampa nak sedap lagi, hampa tukar yang elok sikit. Tapi yang original pun dah sedap dah. Hampa tahulah jalan Tapah tu bergegak dia macam mana kan. Tapi tak ada lah rasa sakit. Okey je. Untuk bahagian fork ni, kalau hampa nak sporty sikit, hampa bawa turun lah sikit. Fork ni bagi rendah sikit kan. Baru sedap bawa. Dulu abang kena tunggu lama kan. Sekarang stok pun dah tak jenuh dah. Abang tak payah tunggu lama sangat. So kalau abang nak dapatkan, tekan je beg biru. Nanti dia roger semua detail. Jangan lupa minta tolong like, follow, share video ni. Until next review. Bye-bye. Assalamualaikum.